Kencing manis boleh keluar melalui air kencing? Ini bukan mitos. Hai semua, saya Ubat Amoy Pharmacist. Hari ini Amoy nak sharekan cara senang faham tentang ubat Jardiance. Jardiance bantu buang gula melalui air kencing. Jardiance buat buah pinggang tidak serap semula gula, jadi gula berlebihan akan keluar bersama air kencing. Jardiance bukan sekadar kawal gula darah, tapi dia juga terbukti kurangkan risiko masalah jantung pada pesakit diabetes tertentu. Orang yang ambil Jardiance perlu minum air secukupnya sebab akan kerap kencing. Ini akan meningkatkan risiko dehidrasi kalau kurang minum air. Apakah kesan sampingan yang anda perlu tahu? Kalau makan ubat Jardiance akan kerap kencing, risiko jangkitan urinary tract infections atau keputihan akan meningkat sebab ada gula dalam air kencing. Ini akan menyebabkan kuman terbiak. Jadi, kebersihan dan hidrasi sangat penting. Yang pentingnya, jangan berhenti atau tukar dos tanpa nasihat doktor. Empagliflozin Jardiance tergolong dalam kumpulan SGLT2 inhibitor yang terbukti menurunkan gula darah dan risiko kardiovaskular. Anda atau keluarga anda ambil Jardiance dan alami kerap kencing atau keputihan? Komen pengalaman anda, saya bantu explain yang mana normal, atau yang mana kena pergi jumpa doktor. Share dan follow untuk info ubat diabetes dari Pharmacist.